Ada yang tanya pasal ETIS kalau nak masuk Europe, macam visa untuk Europe. Actually benda tu tak start lagi. Tapi banyak misinformation. Kena buat lah, dia cakap tak kena buat. Tapi hakikatnya tak kena buat apa-apa. Korang boleh je masuk Europe. Cumanya kan UK kan dah keluar persatuan-persatuan Europe ni. So korang kena buat visa kalau nak masuk UK. Kalau tak masuk UK, tak payah buat apa-apa. Korang bebas je untuk masuk dan pergi. Okay, dia pelik sikit. Semenjak dia dah keluar dari Europe, dia punya sistem dah lain. Korang kena ada visa untuk UK. Lepas tu kalau korang naik Eurail, kan korang guna Eurail punya terrain kan. Korang kena lalu immigration juga. Kalau negara-negara Europe lain tak perlu pun nak lalu immigration. Tapi untuk UK, kena juga cop pasport, lalu immigration diorang. UK ni macam, pahal lah kau keluar Europe, menyusahkan kan. No need to worry, tak perlu prepare apa-apa. Just UK punya visa, ETA UK. Murah je, ETA UK dah RM100 ke RM60 kot. As of Jun 2026 lah. Sekarang Jun 2026 tak payah buat lagi. Tapi mana tahu in future tiba-tiba kena buat. Yang tu korang kena tengok. Okay, korang kena update by time to time.